Rahsia lemang Melayu, warisan syurga, warisan Bonda Hawa dan Kasim, adab istiadat Melayu yang hilang ditelan desa. Naskah ibuku ini diberikan percuma, membuka kembali sebuah kisah yang telah terbenam sejak ribuan tahun. Maka berkelanalah anak bangsa ini di suatu masa di awal 2000 berjalan ke hujung Hulu Melaka. Di dalam naskah percuma yang diberikan ini, anak bangsa akan mengenang kembali sebuah rite of passage, sebuah perjalanan dan juga pembesaran anak-anak bangsa dan sebuah rahsia hari raya merentasi zaman yang bermula dengan wujudnya keluarga yang pertama di muka bumi. Sebuah kisah yang telah hilang ditelan di zaman. Babak pertama, sebuah kisah kenapa berkelana di tanah air dan bagaimana aku bertemu dengan datuk yang tua di Hulu Melaka di sebatang kali tapak purba warisan zaman berzaman. Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian, sebuah kisah dan penerangan akan rahsia buluh lemang hari raya, ketupat dan yang bakal disulam dengan sebuah kisah akhiru zaman. Di pagi Syawal yang sunyi, aku duduk mematung di tepian sebatang sungai yang tua. Hutan di sekeliling masih berselimut kabus dan dunia seolah terlupa bahawa ini hari yang mulia. Aku sudah tidak ada keluarga yang menanti. Tidak ada sanak saudara atau kaum keluarga yang akan menghulurkan salam. Aku telah tinggal seorang diri. Pelarian di bumi sendiri, yatim piatu yang ditinggalkan zaman. Air sungai pagi itu mengalir perlahan, membawa kenangan-kenangan lama yang sudah lapuk. Dahulu di pagi raya bermakna pelukan ibu, senyuman ayah, gelak ketawa adik-beradik. Kini semuanya hanyalah bayang-bayang yang menyedihkan. Tiba-tiba bau harum memenuhi udara, bau lemang. Aku menoleh ke hulu. Dari balik kabus seorang lelaki tua berjalan perlahan. Tanpa alas, kaki, bajunya lusuh tetapi bersih. Wajahnya cerah seolah membawa cahaya sendiri. Alamak! Siapa dia ni? Daripada mana datang tengah hutan ni? Orang ke, bunian ke, hantu? Salam cu, sapanya dengan senyuman. Cu buat apa sorang-sorang pagi ni? Suaranya lembut seperti angin, sepoi-sepoi bahasa. Saya seorang je pakcik. Jawabku agak gagap. Pakcik buat apa kat sini? Pakcik sambut hari raya di kampung lama pakcik. Katanya sambil menunjuk ke arah pasir bersih di tepi sungai. Dahulu seberang sungai ni kampung dek zaman dulu. Ramai orang, sekarang tinggal kenangan. Daripada jauh aku dapati tersusun 3 batang lemang di sebelah api yang baru menyala. Tak ada sesiapa pun, hanya kami berdua. Api, pakcik, Tok Fauzi dan sungai. Mari cu, mari duduk depan lemang pakcik, kita sambut sama-sama. Entah kenapa, aku menurut saja. Seperti dipukau aku mengikutinya, duduk di atas batu datar menghadapi api. Sebelum itu, duka cita aku maklumkan. Di zaman itu, hampir 5 atau 6 tahun, aku tidak menyambut hari raya seperti orang yang lain. Aku adalah pelarian di tanah air Bonda Pertiwi. Ini adalah sebahagian daripada kisah benar Tok Fauzi seadanya di dalam jejak warisan. Pakcik menuangkan kopi hitam ke dalam cawan buluh. Alamak, cawan buluh pula, orang ke bukan? Sambil menghulurkan kepada aku.
Aku terima dengan tangan menggeletar. Kopi tu panas dan pahit, tetapi entah mengapa ia menenangkan. Manisannya amat halus, seolah-olah tidak ada gula. Aku perhatikan api yang menari-nari. Pakcik itu mengubah kayu menjadi bara. Pakcik duduk sebelahku, memandang lemang dengan penuh hormat. Gerakannya perlahan, amat berhati-hati, seolah-olah lemang itu adalah bayi yang perlu dijaga. Bara ni ibarat hangat kasih bonda, cu, katanya perlahan-lahan. Aku menoleh kepada atuk ni. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih tua, seperti gema dari zaman dahulu kala. Buluh lemang dan isinya adalah ibarat kita, si kecil yang melihat titian hidup kita di muka bumi. Asalmu asal bangsa, anak cahaya yang berpakaian sedemikian rupa. Sepersalinan di bumi Melayu kita ni, cu. Angin bertiup perlahan, kabut semakin tebal. Suara burung terhenti. Masa seolah berhenti bergerak. Alamak, kata aku. Dia mai dah ni, orang Kedah kata. Pakcik ni siapa? Aku dah agak dah nak kenal lagi ni. Dia bangkit dan berjalan ke arah api. Dengan penuh adab, atuk menyusun bara. Kemudian meletakkan 3 batang lemang sebaris di hadapan api. Tangannya bergerak seperti dalam upacara, penuh makna yang tidak dapat kufahami sepenuhnya ketika itu. Dalam pelan, pakcik itu berbisik. Kita di Hulu Melaka ni, cu, bisiknya. Di seberang sungai ini, kita akan memasuki wilayah Melaka. Entah kenapa tiba-tiba aku menangis. Air mata mengalir. Kenangan ayah, datuk, nenek dan leluhur serta saudara mara dan mereka yang sudah tiada. Kerana aku keseorangan sekarang. Semuanya muncul di hadapan mata. Aku teresak-esak tidak mampu menahan sebab. Pakcik itu duduk kembali, memusingkan lemang amat perlahan dengan penuh adab. Matanya memandang jauh, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak kelihatan olehku. Malam tadi, Tok panjat pokok kelapa. Peninglah aku. Pakcik ni panjat pokok kelapa waktu malam. Malam raya pula tu. Katanya suaranya kini seperti bercerita kepada anak kecil. Gelap bulan separuh. Tok petik kelapa yang sudah tua bawah turun. Belah parut santan putih keluar seperti susu ibu. Atuk tak petik kelapa yang jatuh. Atuk petik kelapa tua yang hampir jatuh. Mengenang dan perlu panjat. Aku mendengar dengan khusyuk. Parut kelapa tu, cu, macam parut di perut ibu waktu mengandung. Setiap helaian yang keluar, setiap titis santan. Itulah rahsia bonda yang menciptakan kita. Dari kosong jadi isi, dari gelap jadi terang. Pakcik itu menyentuh lemang dengan jari-jarinya yang sudah tua. Daun pisang ni pula. Pisang emas di bawah belayar masak sebiji di atas peti. Pisang emas tu lambang pelayaran hidup kita. Kita ni semua dalam pelayaran, cu. Dari syurga turun ke bumi, dari kandungan keluar ke dunia. Setiap anak adalah hasil pelayaran ayah dan leluhur. Jodoh yang ditakdirkan Tuhan. Aku mengangguk perlahan walaupun belum sepenuhnya faham. Buluh ni pula ada ruas, ada ruang, tapi kosong, cu. Tapi kosong tu bukan hampa, cu. Kosong tu menanti isi. Seperti rahim ibu kosong di syurga. Tapi turun ke bumi, ianya jadi penuh dengan anak. Buluh ini lambang ayah. Sepersalinan pakaian sarung luar pelindung. Tapi isi dalam tu, itu hak bonda anak.
Dia mengambil segenggam beras pulut dari bakul di sebelahnya. Beras pulut ni bukan beras biasa, cu. Dia manis, melekat, berlemak. Macam kasih ibu yang tidak pernah putus, yang melekat di hati kita sampai bila-bila. Air mata terus bercucuran. Aku anak yang terlupa. Di usia 40-an ketika itu, aku menjadi amat bodoh. Aku menjadi seorang lelaki yang paling bodoh di muka bumi. Aku memandang api bara semakin merah, hangat memancar ke muka. Lemang ni bukan dimasak dengan api, cu. Dia dimasak dengan bara. Bara panas yang perlahan, yang sabar. Macam kasih ibu yang menjaga kita dari kecil sampai besar. Kena dipusing, dijaga, baru masak seia sekata. Seia sekata ayah, bonda, anak dan yang maha pengasih dan maha penyayang. 3 suara, 3 hati, 1 arah. 3 batang lemang di pagi Syawal yang mulia. Dunia aku berpusing. Anak Melayu kononnya mengenal Melayu. Terpana aku di pagi yang mulia. Terlupa sudah kasih dan sayang.